So tajuk saya ialah berkait dengan PRN Sabah, dan satu persoalan yang akan saya ajukan dan huraikan adalah adakah Muhyiddin sanggup berundur jika Perikatan Nasional kalah teruk di Sabah. Now, saya telah membuat jangkaan bagi keputusan secara am di Sabah sebanyak 3-4 kali. 3 kali atas permintaan pemimpin politik yang cabar saya dalam pertaruhan tapi bukan melibatkan duit. Dan saya telah ulang 3 kali. Now, kalau awak scroll ke bawah atau jika anda menonton di YouTube, awak pergi kepada beberapa video sebelum ni, awak boleh tahulah yang saya bincangkan PRN Sabah. Jadi awak boleh lihat jangkaan saya. Dan jangkaan saya, dan saya akan ulang sekarang, tetapi bukannya untuk ulas mengapa saya membuat jangkaan itu, ialah Barisan Nasional sama ada akan menang kerusi terbanyak atau seteruk-teruknya sama atau hampir sama, beza satu kerusi dengan satu lagi gabungan. Pakatan Harapan akan menunjukkan peningkatan. Ya, kalau dulu pada PRN Sabah 2020 dia menang 8 kerusi, 6 PKR, 2 DAP, kini dia akan meningkat. Okay. Dan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan dengan sendiri akan menjadi blok terbesar. Sama ada dia dapat majoriti yang cukup untuk bentuk kerajaan, itu cerita lain, tapi dia akan ada jumlah kerusi terbanyak. Diikuti dengan salah satu gabungan, sama ada GRS atau Warisan, saya tidak pasti. Okay, buat masa ini. So, itu adalah jangkaan saya, dan Perikatan Nasional akan kena teruk. Habis maksima pun 1 hingga 3 kerusi. Okay. So, maknanya kali ini saya dah ulangi jangkaan ini buat kali keempat. Namun, untuk live ini saya tidak akan huraikan lanjut. Awak nak huraiannya, awak rujuk dalam 2-3 live, awak lihat tajuk, awak boleh tahu yang lepas-lepas di mana saya menjelaskan mengapa saya capai kesimpulan ini. Buat masa ni lah. Okay. Now, semalam pula saya buat live berkenaan dengan hipokrisi Perikatan Nasional. Now, secara ringkas, awak perlu rujuk ya, sebab di situ saya bincang panjang lebar. Tapi secara ringkas, watak-watak dalam persekitaran Perikatan Nasional telah ungkit-ungkit isu skandal rasuah Sabah. Dalam pelbagai nada, pelbagai perisa, macam-macam diungkit dengan begitu ya, bersemangat. Ya, sama ada laskar ke, sama ada aktivis ke, sama ada malah ada yang aktivis merangkap pemimpin juga dalam satu parti Perikatan Nasional. Ya, macam-macam ya, dengan khusyuk ya, seolah-olah mereka ni bersih. Dan kemudian Sanusi telah membuat kenyataan di Facebook menyeru rakyat Sabah untuk tidak memilih pemimpin yang ada rasuah. Now, di dalam skandal rasuah Sabah, pemimpin dia ada 1-2 adun ke apa, saya tak tahu, saya lupa, didakwa di mahkamah ke tidak, tapi sebahagian besarnya yang bertanding, mereka hanya di bawah siasatan kerana video itu tidak membuktikan apa-apa. Video itu hanya mengandungi dakwaan dan ia sedang disiasat, dan selagi siasatan itu tidak diterjemahkan kepada satu keyakinan oleh SPRM bahawa wujud bukti kelakuan salah yang kemudiannya dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya dan seterusnya diterjemah kepada dakwaan di mahkamah, ianya hanya siasatan dan tidak lebih dari itu. Nah, ada juga pemimpin Barisan Nasional yang berdepan kes mahkamah, iaitu Bong Mokhtar. Tetapi mereka khusyuk ya, dan kalau awak lihat Sanusi, jangan pilih pemimpin yang ada rasuah. Seolah-olah sudah hakimi. Saya tidak akan guna istilah yang terlibat rasuah ataupun perasuah ke apa, sebab bagi saya kalau even kes mahkamah sekalipun, saya akan beritahu disyaki terlibat dalam rasuah. Now, ini adalah pemimpin yang menyeru orang Sabah jangan pilih pemimpin yang ada rasuah. Ya.
dan aktivis-aktivis, blogger-blogger Laskar Cyber yang duk mengungkit-ungkit isu skandal rasuah Sabah adalah sebahagian daripada persekitaran pembangkang di mana tunjangnya adalah Perikatan Nasional. Malah Sanusi adalah seorang pemimpin PAS dari Perikatan Nasional. Anehnya, pengerusi Perikatan Nasional iaitu pengemudi kapal yang membawa calon-calon yang bertanding di Sabah, ya, dan meminta orang Sabah, percaya kami, tolak pemimpin rasuah. Pengemudi dia iaitu pengerusi Perikatan Nasional yang juga secara rasmi merangkap, ya, calon Perdana Menteri Perikatan Nasional ada kes rasuah di mahkamah. So pengemudi dia, kalau Barisan Nasional Bong Mokhtar ada kes berjalan di mahkamah, dia tidak terbukti bersalah. Okay? Dan dia bukan pengerusi Barisan Nasional. Pengerusi Barisan Nasional, Zahid, tidak ada kes. Kau nak kata kes dia dulu, dia dilepas, ya, dan oleh mahkamah itu betul tidak betul, itu cerita lain. Tapi pokoknya dia tidak ada kes. Tapi pengemudi kapal yang membawa calon-calon ke Sabah dan harapkan orang Sabah pilih calon-calon itu, ya, ada kes mahkamah, kes rasuah. Dan mereka dan pemimpin PAS dan beberapa pemimpin blogger, vlogger, aktivis nak kamu percaya kepada pengemudi ini dan memberitahu kepada orang Sabah kamu jangan pilih pemimpin rasuah. Masuk akal? Okey. Now, perikatan akan hangus. Okey. Now, satu persoalan yang saya nak ajukan. Kita tahu, saya rasa terang lagi bersuluh, PAS tidak mahu Muhyiddin sebagai pengerusi Perikatan Nasional. PAS tidak terima Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri. Tetapi PAS tidak berani untuk membuat pendirian tegas. Ya. Contohnya, memanggil mesyuarat tergempar Majlis Tertinggi Perikatan Nasional untuk membuat ketetapan rasmi bahawa Perikatan Nasional belum lagi menetapkan calon Perdana Menteri. Ini cuma Bersatu cakap berasingan, PAS cakap berasingan. Ya, PAS nafi Muhyiddin adalah calon Perdana Menteri, Bersatu kata Muhyiddin adalah calon Perdana Menteri, tetapi Bersatu, Presiden Bersatu juga telah mengeluarkan kenyataan rasmi sebagai pengerusi Perikatan Nasional, malah pemimpin lain dalam Perikatan Nasional, di dalam kepimpinan tertinggi Perikatan Nasional telah mengeluarkan kenyataan memberitahu Muhyiddin adalah calon Perdana Menteri. So selagi benda itu tidak disangkal oleh PAS dalam mesyuarat Majlis Tertinggi Perikatan Nasional sebagai satu keputusan Perikatan Nasional secara rasmi, maka Muhyiddin adalah calon Perdana Menteri. Dan PAS nampaknya tidak berani, walaupun dia ada kerusi terbanyak, tapi nampaknya dia tidak berani untuk memaksa Bersatu untuk melupakan benda tu. Dia tidak berani untuk memaksa Bersatu untuk, ya, mengisytiharkan bahawa atau memaksa Perikatan Nasional, Majlis Tertinggi Perikatan Nasional untuk mengisytiharkan bahawa mereka tidak lagi ada calon Perdana Menteri rasmi. Dan PAS tidak berani dan tidak mampu untuk mencantas Muhyiddin sebagai pengerusi Perikatan Nasional walaupun dia dah suarakan dia nak perubahan kepimpinan. Begitu juga majoriti di dalam Bersatu, bahagian cawangan tak mahu Muhyiddin. Tapi Muhyiddin tetap hendak kekal sebagai Presiden Bersatu, dia tidak kisah dan dia nak kekal sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Now, jika Perikatan Nasional hangus di Sabah, dia kena teruk di Sabah, dia jatuh di Sabah atau kalah banyak kerusi di Sabah, adakah Muhyiddin akan letak jawatan? Ini adalah satu soalan yang anda perlu tanya kepada Muhyiddin, kepada Bersatu dan kepada PAS. Tetapi jangkaan saya beginilah. Hangus sekalipun Perikatan Nasional di Sabah, Muhyiddin tidak akan letak jawatan. Sebab inilah keadaan dalam Perikatan Nasional. Mereka tersasar dari landasan perjuangan kebenaran dan mereka tidak ada strategi yang mantap. Mereka tidak bersekutu, mereka tidak sehaluan. PAS haluan dia, Bersatu haluan dia. Di luar, oleh kerana berdepan dengan PRN Sabah, buat masa ni tiba-tiba persengketaan antara mereka
dah disenyapkan. Kalau tidak sebelum ini, pijak memijak, tikam menikam secara terbuka. Babak soalan banyaknya melibatkan kuasa dan kedudukan. Siapa perlu jadi pengerusi Perikatan Nasional? Siapa perlu jadi calon Perdana Menteri? Siapa yang memberi dana? Ya, macam-macam lagi. Isu moral Azmin Ali, isu rasuah Muhyiddin dan menantu dia di kalangan mereka sendiri. So mereka berpecah, tetapi mereka tidak mampu PAS dengan bersatu secara kolektif membuat satu pendirian tegas bagi gabungan Perikatan Nasional yang boleh diterima semua. Jadi mereka berpecah. PAS dengan bersatu berpecah, dalam bersatu berpecah. Dalam keadaan ini, bila berdepan PRN Sabah, kamu tidak boleh ada, jangan bohong kat siapa-siapa. Kamu tidak boleh ada satu jentera dengan satu hala tuju yang jelas, dengan strategi yang jelas, dengan semangat perjuangan yang berkobar-kobar, yang efektif untuk meyakinkan penduduk bahawa perlu sokong Perikatan Nasional. Tak ada. Strategi ni bukannya ikut masing-masing tau. Dia perlu ada strategi gabungan bagaimana hendak meyakinkan penduduk bahawa Perikatan Nasional perlu dipilih. Penduduk Sabah, percayalah, mereka dah buat keputusan dah. Kempen-kempen tidak boleh mengubah arus di Sabah, melainkan ada wow-wow faktor yang besar atau strategi yang cukup mantap yang luar kotak. Kalau tidak ada wow faktor atau strategi mantap luar kotak, kempen-kempen boleh ubah haluan sedikit sahaja, tetapi secara amnya penduduk dah buat keputusan. Okay? So, yang datang ceramah ramai-ramai ni lazimnya itu budaya lah, suka pergi ke ceramah. Dan strategi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional berpuluh kali lebih mantap daripada Perikatan Nasional, because they don't have a proper strategy. Macam mana kamu boleh ada strategi mantap yang boleh wujudkan satu wow factor, satu cara pemikiran dan gerak kerja ya di luar kotak, sedangkan di dalam bersatu sendiri semua tak berpuas hati dengan pengemudi kapal. Dan kemudian PAS dengan bersatu ni tak sehaluan. Dan baru-baru ni Muhyiddin cuba kepung balik kedudukan dia dalam Perikatan Nasional dan Bersatu. PAS semestinya tidak puas hati. So, bagaimana nak adakan perbincangan untuk mewujudkan satu strategi yang mantap, hala tuju yang jelas untuk merampas Sabah. Sedangkan ramai pakar strategi akan kata, kalau kami bertungkus lumus pun, itu adalah untuk naikkan orang yang kami tidak mahu, yang akan dapat nama Muhyiddin, yang akan terus mengemudi kapal dan menjadi lebih kuat Muhyiddin. Itu bukan kami mahu. Kami mahu orang lain. So, even pakar strategi yang ada pun tidak akan bersemangat. Akan berlaku, kemungkinan berlaku sabotaj lebih tinggi. Dan saya dah dengar macam-macam cerita lah berkenaan suasana tidak harmoni di kalangan jentera. Itu banyak cerita dah. Okay? So anyway, itu semua cerita lain. Sekarang ni, kalau di Sabah, Perikatan Nasional memang kena teruk seperti yang saya jangka. Dan tidak seperti yang didakwa oleh Muhyiddin. Awak tengok laporan media, bayangan diberikan seolah-olah Muhyiddin ni, Perikatan ni boleh bentuk kerajaan. Adakah Muhyiddin akan letak jawatan? Cuba tanya Muhyiddin. Tapi saya boleh beri jangkaan saya lah. Tidak, dia tidak akan letak jawatan. Perikatan Nasional akan pecah lagi teruk. Kemudian PRU tak lama lagi dan Perikatan akan hangus. Ini semua adalah sebab PAS terlalu lembab untuk mara ke hadapan dan melakukan apa yang patut. Dan benda ni tak boleh diubati dalam jangka pendek sebelum PRU. No. PRU depan adalah milik Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. PRN Sabah adalah milik Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Dan satu lagi gabungan, cuma saya tak pasti is GRS atau Warisan. So itu persoalan saya dan pendapat saya buat masa ini.